Pendidikan merupakan tunjang kepada pembangunan negeri dan negara. Dari peringkat awal kanak-kanak hingga ke institusi pengajian tinggi, Perlis bertekad melahirkan generasi yang berilmu dan berdaya maju. Pada tanggal 20 Oktober 2020, Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perlis, Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalulail menzahirkan hasrat pendidikan Perlis melalui Jawatan Kuasa Pelajaran Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, MAIPS. Sejajar dengan hasrat berkenaan, Jawatan Kuasa Pelajaran MAIPS berunding dan mengambil inisiatif untuk membangunkan kembali kecemerlangan pendidikan di Perlis melalui agihan holistik MAIPS. Amanah dan kepercayaan ini dijunjung penuh tekad oleh Pengerusi Jawatan Kuasa Pelajaran MAIPS, Profesor Emeritus Datuk Dr. Kamaruddin Husin. Beliau merealisasikan hasrat tersebut dengan menubuhkan Faizuddin Centre of Excellence (FCOE) pada tanggal 15 November 2021. Faizuddin Centre of Excellence pada awalnya ditempatkan di Kolej Universiti Islam Perlis, KUIPS, sebagai titik permulaan dalam memperkasakan pendidikan di negeri ini. Menjelang tahun 2022, FCOE dijenamakan semula sebagai Faizuddin Centre of Educational Excellence (FCOEE), menandakan misi yang lebih jelas terhadap kecemerlangan pendidikan. Hari demi hari, kian tahun berlalu, setelah berusaha keras memperkasakan kecemerlangan pendidikan di negeri Perlis, FCOEE secara rasmi didaftarkan sebagai sebuah syarikat berhad menurut jaminan SBMJ di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia pada 21 Oktober 2024. Langkah ini membuka lembaran baharu dalam usaha memperkukuh pendidikan di Perlis, seterusnya ke peringkat global. Visi FCOEE, insentif minda pemangkin bangsa dengan gagasan sebagai peneraju pemangkin gaya fikir kelas pertama ke arah komuniti Perlis yang lestari dan produktif berdasarkan minda, solusi dan pemikiran aras tinggi. Misi FCOEE membantu sistem pendidikan melalui program sokongan dan inisiatif konsisten, menyokong kesigapan komuniti pendidikan Perlis dalam perubahan arus pendidikan perdana dan berteknologi, menggalakkan persepaduan teknik pendidikan pintar dan tradisional, menekankan konsep program pendidikan yang praktikal dan memperkasakan, melahirkan masyarakat Perlis yang berdaya saing dan tinggi kebolehpasaran. FCOEE, insentif minda pemangkin bangsa.